Kalau fi'il madhi, fi'lun madhin, fi'il madhi, gini, 3 huruf ya, 3 huruf. Dhammah depan, kasrah belum akhir, kasrah. Okey, kalau fi'il mudhari', so 2, 3, 4, dhammah depan, fathah sebelum akhir. Ya, sebelum akhir. Sebelum akhir, buat kali tu. Majid ada 3, orang ni murid ada 4. Angka 4, 5 ni pun. Mana lebih pada 3 lah. Mana kalau ni huruf pun, sebelum akhir tu, nombor 5 lah. Kalau 5 huruf pun sebelum akhir, 4 tu lah. Bagi istilah. Ma qabla al-akhir, sebelum akhir. Jadi, contoh perkataan, sini. Nak tulis sini ni. Tajuk. Fa'il bina majhul. Fa'il bina majhul. Okey. Jadi contoh sini ni, kita tak sini lah. Qatala lah. Utila jadi. Utila. Ani. Madi. Mudhari' jadi. Yuktalu. Yukta. Ni urut akhir ya. Ni dua ni. Ni depan sebelum akhir bawah. Ni depan sebelum akhir atas. Tu dia. Baca utila yuktalu. Terjemah mana dia? Dibunuh. Ni dibunuh. Ni telah dibunuh. Ni akan atau sedang dibunuh. Dibunuh. Bukan ada di. Su'ila Musa kama su'ila Musa min qabl. Kama seperti su'ila Musa. Mana dia? Ditanya, su'ila. Ditanya Nabi Musa. Siapa tanya? Tak tahu dah ayat tu. Itu dia. Boleh tu tak? Balik sana. Tu belah. Tu huruf ta depan la. Okey. Tu belah. Asal patutnya tu belayu. Tu belayu. Bila kan ada huruf ya belakang ni, lagu tu jadi ya. Di tu belah